Assalamualaikum kak. Salam. Kak, kek gulung ada lagi? Ada lagi? Satu kak? Satu tak siapa dek? Kita ada 4 rasa, pistachio, hazelnut, matcha dengan coklat. Wah, kak buat yang paling hot je. Paling topnya. Okay, kita punya kek tinggi macam ni. Ketebalan kek ni macam ni. Macam bantal kan? Kita buat matcha. Dah, bismillahirrahmanirrahim. So, kita letak coklat. Kita pakai dark coklat Kita gunakan dia. Muai. Berapa ringgit kak? Kalau macam ini RM20 saja. RM20. Tapi kalau satu perisa tak ada campur 2 pisau macam ni RM15 saja untuk saiz besar macam ni. Ni atas dia macam ada rasa aiskrim macam ni. So orang suka bikin pula kan. Okay, macam ni. Dan kita letakkan dia dengan chocolate rice. Topping ni durian ni? Yes, durian. Okay. Yang nampak tak? Jadi ni semua durian. Tapi rasa dia lebih ke arah Sarawak lah. Dia bukan rasa krim-krim dia. Kat sini berapa? Macam ni 20. Dia akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dan setiap minggu berubah dari satu tempat ke satu tempat. So kalau nak tahu akak kat mana, follow rapat akak punya social media. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih.